Hop. Weh, keluar weh. Keluar. 1-0. Padu juga kau. 1-0. Everybody, welcome to my FNC. Sekarang kita dekat Shah Alam. Ada ni Festival Havoc. Nak tengok ada apa? Jom kita masuk. Ya. Meriah. Okay guys, tadi dah beli ni. Beli ni Mangga 5. Cantik lah. Mangga 5. Sekarang kita nak jalan-jalan kat kawasan Havoc Festival ni. Ada apa? Let's go. Ya, let's go. Ada apa-apa kalau nak kira boleh komen. Kita dah keluar daripada tempat pelepasan duit tadi. Sebelum lama-lama habis duit, kita bagus caw dulu. Habislah. Untuk Mangga 5 ni tadi. Kereta. Oh, kereta. Lihat dulu. Mana kereta kita? Sekarang kita nak pergi hantar barang. Lepas tu kita akan pergi ke menunaikan fardu ain. Lagi masjid lah, solat asar. Ya. Solat lagi ni. Ya. Okay, apa-apa? Jumpa kat masjid. Kita tak barang tu. Oh, kereta Ini McLaren. Ini dengan... kereta McLaren saya. Tadi ada gadis bagi nombor phone. Nak tengok? Screenshot. Bukan nombor phone. Nombor khairat. Bukan. Bagi nombor account. Nombor count. Solat asar tadi. Alhamdulillah. Sekarang kita bergerak ke mana pula? Sekarang kita menuju ke parking kereta. Sana. Ke kereta McLaren kita. What McLaren? Aku nak tengok nanti. Okay guys, sekarang kita telah hampir nak menuju lagi ke McLaren kita. Perjalanan yang sangat jauh. Berapa kilometer kita berjalan tadi? 6. Sangat jauh. Okay guys, bertemu lagi nanti. Sup. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Pavilion. Dah parking tadi. Parking W7 ni. Siapa-siapa nak jumpa McLaren mahal, W7. Okay. Asal boleh dek? Asal. Okay, Let's ni go. nak pergi atas. Jom. Let's go. Nak pergi mana? Tunggu selepas ini. Sekarang kita dah dapat tiket. Game on. Kita nak masuk sekarang, jom. Cantik guys? Cantik. Macam ke alam fantasi lah. Alam fantasi tu. Baik tu. Mana staff? Ramai budak-budak sini. Oh, boleh parking kasut kat sini. Okay. Kita Mana, nak kau minat yang mana tu? Bukan jual. Sekarang kita tengah memakaian stockingan untuk menuju ke game onan. Kat sini tempat parking selipar. Siapa-siapa nak datang boleh park selipar kat sini. Ada CCTV jangan risau. Mana-mana beg yang hilang tak akan hilang punya lah sebab ada CCTV. Kalau ada CCTV pun, kalau dah kena ambil, boleh lah cari siapa yang mengambilnya. rajin lah dia nak cari. Alah, yang ambil pun macam tak ada kerja lah ha. Carilah kerja. Apa yang susah sangat pakai token. Okey lah, jumpa kat dalam. Let's go. Ni tiket dah pasang. Jalan. Okey, kat sini ada pool, boleh tengok kat pool. Ada blok. Okey, kita tengok perasaan lokal lah, jom. Ya. Okey guys, sekarang kita dah tahu dah sistem dia macam mana. Dia ada apps dia. Kalau nak main kau kena book lah. Kena book rupanya. Sekarang ni kita baru tahu, jadi agak lambat lah juga. Memang last minute lah, memang semua nak main lah. Bukan agak, memang lambat. Kalau nak main kat game on ni memang kena dari pagi lah. Oh, baru puas tu. Sebab dia kena ikut masa dia, bukan masa kita. Betul, baru tahu kan. Jadi mungkin akan datang lagi lah. Akan datang. Baik, betul lah, aku rasa main berapa ini? Ini pun dah pukul berapa? 2,000 years later. Jadi begitulah caranya. Confirm booking. Boleh cepat sikit tekan. Sabar, dia loading, sabar. Okey, lepas tu dia akan jadi macam ni lah. Oh, gitu. Okay, jumpa nanti. Apa yang kita akan main first. Ini bilik saja, duduk sebab kosong kan. Okay, jumpa. Apakah game yang kita akan main selepas ini? Kita akan, apa yang kita akan 3-5 10 minit. Weh, keluar.
Okay, tadi kita dah main badminton. Saya menang 30-0. Sekarang kita nak tengok orang-orang kawasan ni ada apa lagi. Tengok sini ada ball. Kita masuk dalam bola, lepas tu kita sepak bola. Ada nama tu. Nama dia tu lah, kita masuk dalam bola, kita sepak bola. Tu nama dia. Main benda ni kena book ke? Macam tak kan? Kena lah. Tak Ini payah dah ni. ada orang. Ni tak payah book ni. Kena. Lepas tu sana ada macam rollerblade kita tengok. Tak nampak. Jom kita pergi. Jom kita tengok. Sas! Ya, aku tutorial. Tutorial. Palang palang. Tiang tak? Tiang apa? Jaring tak kena. Yang belakang. Okay, ni confirm 1-0. Woi, 1-0. cepat juga kau. 1-0. Jauh ni. Woi, baik tu. Kena booking. Tapi nice lah dia punya, apa panggil? Boleh main ni ramai-ramai Dia punya setup kan. Apa yang main boleh ramai-ramai boleh main terus ke? Ha? Dah start. Book your slot. Ni aku ingat ni, grade kali. Bukan. Tu yang tinggi ni. Bukan. Bukanlah, ini yang Ni dia bar, yang bantai John Cena tu sama nama dia. Drop bar. Dia ni kalau tak relax tak boleh ah. Bukan drop bar. Ada yang pakai suit hitam semua. Kau putih aku hitam. Kau putih aku Macam hitam. terbalik. Lepas tu disusun kat ni. Macam ni lah. Lepas tu Attack ah. attack yang hentam. Bapak slow. Penat je. Dia kena kalut, dia kena kabut. Dia kena kabut. Kita habiskan. Cepatlah nak habis ni. Cepatlah. Tak boleh. Menang. Susah lagi weh. Apa? Gel. Weh, kau relax tu. Hai, relax tu. Dah lama geram. Penat. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Tadi kita dah karaoke tapi mic kita macam tak connect, terputus line. Jadi korang enjoy lah video yang ada. Kita orang letak lagu lain, okay? Sekarang nak gini sekarang? Sekarang kita nak pergi main pick the ball. Okay, let's go. Macam bol petang-petang tu. Sekona? Kan tadi aku rembat kau pada corner. Yelah kau rembat aku betul mana tengok. Yelah. Atas sekona. Kick main je lah. Let's go. Ronaldo Alba. Attack. Avengers. Tiba. Ui, jatuh player aku jatuh. Biar yang jatuh, biarkan jatuh. Kita kena bangkit. Akhirnya. Okay. Siapa nak sewa kasut, limited edition. Tak payah kot. Conditioner. Dalam berbau belacan. Okay. Tadi kita dah habis main game on semua. Okay, tadi kita dah main game semua. Last kita main tu lah. Yang Barcelona lawan Al Nassr. Sebenarnya kita nak main Metal Slug. Tapi sekarang dah pukul 9.40. Tengok staff dia pun dah buat closing. Jadi kita tak Jadi nak nak try pun macam nanti kita datang lagi InsyaAllah. Tapi tempat lain pula. paling tak ada lah yang tadi. Okay. Lepas ni mungkin nak cari makan sikit. Sebab budak ni tadi orang suruh beli makan dia tak nak. Dah kata dah beli ni Dah kata sana mahal. Tu je sebab ni. Alah, tempat lain sama je, beza 2-3 ringgit je. Yelah.
Okay lah, jom Bye. kita sana. Bye. Tinggal sini, korang tinggal sini. Forever young, you are forever young. Okay, ni Okay, ni lah tempat dia. Siapa-siapa nak datang, kita main ni dekat Pavilion Bukit Jalil. Banyak je tempat cawangan dia, tapi kita pilih Pavilion Bukit Jalil sebab tadi kita dari sana kan, Havoc. Ini lah tempat yang paling dekat. Jadi, jom lah cik makan. Nak tunggu apa lagi? Nak perembat korang, ha? kabut je lah kita punya ni. Hey, what's up everybody? Inilah penghujung video kita. Tadi kita pergi Havoc awal-awal tadi, beli kunafa. Lepas tu pergi solat Ansar dekat masjid, apa entah nama dia, kat sebelah Havoc tu lah. Lepas tu kita pergi ke main game on. Okay? Main game Game on tadi tu memang best. Tapi itulah, kita silap. Sepatutnya kita satu hari main game on. Baru puas hati kan? Dia baru puas hati. Tapi okey lah, puas juga, penat juga rasa. Kalau satu hari tu mungkin mungkin pencak kat sana. Penat betul main. Ya, Itu pun tak banyak sangat lah game yang kita main, tak semua lah. tak sempat. Tak sempat. Okey. Mungkin next time kita akan main game on sekali lagi. Di mana? Nantikan di next video kita, okey? Bye bye, subscribe and what to do next time, okay? Let's go.